Penghujung tahun 2025 dan beberapa hari lagi kita nak sambut ulang tahun baru tahun 2026. Adakah anda masih belum mampu untuk mempunyai simpanan? Anda sudah masuk kategori warga emas? Adakah masih berbaloi untuk anda mulakan simpanan emas? Tonton video ini sampai habis supaya memberi manfaat yang baik untuk diri anda. Keistimewaan emas ini, ia tiada had umur dan siapa sahaja boleh memiliki emas. Sekecil anak baru lahir hinggalah warga emas. Yang bergaji besar sehingga yang muflis, warga asing dan juga warga Malaysia yang menetap di luar negara. Dalam hidup ini, tiada siapa yang terlambat kecuali bila anda sudah tiada di dunia ini. Jadi, jangan jadikan usia sebagai penghalang untuk anda memiliki atau membuat sesuatu. Ramai pesara dan warga emas yang baru saja mulakan simpanan emas atas dasar mereka mempunyai kesedaran dan ilmu. Sebenarnya banyak fungsi emas. Bagi mereka yang berusia 30 hingga 40 tahun, emas ini boleh digunakan untuk capai matlamat kewangan seperti langsaikan hutang PTPTN, hutang belajar dan juga beberapa hutang yang lain. Dan untuk pesara dan warga emas, emas adalah pelindung nilai yang baik untuk anda daripada inflasi. Simpanan yang banyak apabila dibiarkan dalam wang fiat mungkin nampak keuntungan dalam bentuk dividen sahaja. Tetapi nilainya jatuh setiap tahun dan akhirnya simpanan persaraan tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup. Emas pula kalis inflasi yang mana harganya meningkat selaras dengan kenaikan kos barang dan sara hidup. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas, anda boleh isi borang saya ataupun mesej saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.